Hai semua, pernah tak anda perasan macam mana mudahnya otak dan fikiran kita ni dimanipulasi setiap hari, terutamanya bila kita tengah laju scroll media sosial. Sedar atau tidak, persepsi kita sentiasa dikawal. Hari ini, kita nak bongkarkan satu taktik psikologi yang sangat berkuasa. Taktik ni digunakan untuk tanam kepercayaan terus ke dalam kepala masyarakat tanpa kita sempat nak tapis atau fikir secara logik pun. Kita panggil ini teknik assertion atau penegasan. Jom kita unmask teknik ni step by step supaya lepas ni anda tak akan mudah tertipu lagi. Cuba jujur dengan saya sekejap. Pernah tak anda dengar satu kenyataan dan anda terus percaya bulat-bulat hanya sebab orang yang cakap tu bunyi sangat yakin? Jangan risau, benda ni memang normal. Fitrah kita sebagai manusia, kita memang mudah nak percaya apa yang diberitahu. Lagi-lagi kalau benda tu selari dengan apa yang kita memang dah nak percaya. Otak kita ni sentiasa cari jalan pintas nak jimat tenaga berfikir. Dan si pemanipulasi kat luar sana tu tahu sangat tentang kelemahan kita ni. Okey, jom kita dive deep sikit. Apa sebenarnya assertion atau penegasan ni? Maksudnya adalah seseorang tu mengeluarkan satu idea yang sebenarnya boleh didebatkan tapi dia sampaikan sebagai satu fakta mutlak tanpa bagi sebarang bukti, tanpa alasan, tanpa sebarang penjelasan. Kenapa agaknya mereka buat macam tu? Matlamat utama dia hanyalah satu, nak bypass pemikiran logik dan kritikal kita. Mereka susun ayat tu supaya bunyi sangat meyakinkan, jadi kita pun terima mesej tu tanpa banyak soal dan terus telan sebagai kebenaran. Jadi, kat mana medan pertempuran minda ni selalu berlaku? Untuk penerangan kali ni, kita akan fokus kepada 3 arena utama di mana propaganda penegasan ni dijadikan senjata ke atas kita hari-hari. Pertama, dalam kancah politik. Kedua, rutin harian dan taktik pengiklanan. Dan ketiga, ini ancaman paling moden sekarang, iaitu tentera cyber atau cyber troopers di media sosial. Tengok betul-betul perbezaan dua benda ni sebab ini kunci utama pemahaman kita. Fakta yang terbukti sentiasa perlukan data, sokongan saintifik dan hujah logik. Kalau anda persoalkan fakta, ia boleh dipertahankan dengan bukti. Sebaliknya, teknik penegasan ni terus langkau semua tu. Ia hanya bergantung 100% pada tahap keyakinan yang tinggi masa bercakap dan kekerapan benda tu diulang-ulang. Maksudnya, asalkan ia disebut dengan yakin dan diulang berkali-kali tanpa henti, minda bawah sedar kita akan automatik daftarkannya sebagai sebuah kebenaran walaupun buktinya sifar. Alright, kita masuk ke poin yang pertama, penegasan dalam arena politik. Mari kita tengok macam mana taktik ni berleluasa. Dalam bidang politik ni, tak kira pihak kerajaan atau pembangkang, teknik penegasan ni memang digunakan sakan untuk tanam ideologi. Bayangkan anda dengar ayat ni kat pentas ceramah. Hanya parti kita satu-satunya harapan yang mampu menyelamatkan ekonomi negara daripada muflis. Wah, gempak sungguh kan kenyataan tu? Ia direka sebagai satu dakwaan besar yang menuntut kesetiaan mutlak. Tapi cuba kita fikir waras sekejap. Mana plan ekonomi sebenar? Mana data sokongan dia? Tak ada. Ia hanyalah manipulasi menggunakan keyakinan semata-mata. Seterusnya, kita tengok pula contoh serangan terhadap pihak lawan. Calon pihak pembangkang tu sama sekali tidak mempunyai kelayakan dan pengalaman untuk mentadbir kerajaan negeri. Ini satu lagi contoh klasik serangan tanpa asas. Diguna kepastian mutlak tu untuk musnahkan terus kredibiliti lawan di mata pengundi. Daripada tunjuk rekod kerja sebenar atau buat perbandingan prestasi secara objektif, ahli politik lebih suka ambil jalan pintas, guna ayat penegasan penuh yakin macam ni untuk cetuskan keraguan. Dan mari kita lihat contoh ketiga dari segi dasar politik kerajaan pula. Kenaikan cukai yang diperkenalkan ini tidak akan membebankan rakyat golongan berpendapatan rendah langsung. Perhati betul-betul perkataan langsung tu. Ia adalah satu kenyataan menyeluruh yang sengaja dicampak untuk menindas kerisauan atau kemarahan orang awam serta-merta. Kalau lepas ni anda mula analisa ayat-ayat macam ni masa tengok berita, anda pasti akan terkejut betapa kerapnya taktik zero bukti ni dihidangkan depan mata kita. Okey, jom kita tinggalkan dunia politik sekejap. Kita beralih ke arena kedua, taktik pengiklanan dan stereotip. Cuba fikir tentang beribu-ribu iklan komersial yang lalu lalang kat TV, billboard atau skrin telefon anda setiap hari. Teknik penegasan ni memang favourite marketer untuk dakwa produk diorang tu paling hebat ataupun untuk sebarkan stereotip masyarakat tanpa sedikit pun ambil peduli tentang sokongan saintifik maupun logik akal. Dan tahu tak bila pembuat iklan ni menang besar? Pada saat dan detik kita sebagai pengguna mula serap dan percaya dakwaan kosong tu sebagai realiti. Jom kita lalu laju-laju 3 contoh harian ni. Pertama, shampoo jenama X jamin rambut lebat dalam masa 3 hari. Kedua, semua anak muda zaman sekarang pemalas dan hanya tahu main telefon. Dan ketiga, minuman kesihatan dijamin 100% berkesan sembuhkan segala penyakit kronik.
Nampak kelakar kan bila kita kumpulkan sekali macam ni? Bila kita pause kejap dan cari bukti sebenar kenyataan ni memang tak masuk akal. Tapi disebabkan nada keyakinan diorang iklankan benda ni setiap hari, taktik ni terbukti tetap laku keras dan buat untung berjuta ringgit. Dan ini membawa kita kepada ancaman yang paling moden sekarang, bahagian ketiga, ancaman cyber trooper atau tentera cyber di media sosial. Dekat internet, lebih-lebih lagi kat platform media sosial yang laju macam sekarang ni, taktik penegasan dah berevolusi jadi jauh lebih berbahaya. Strategi diorang begini, mereka akan sebarkan kabar angin, gosip atau tuduhan secara berulang-ulang kali guna beratus akaun palsu, seolah-olah ia kebenaran mutlak. Tujuannya satu je, nak cipta satu fake illusion atau ilusi palsu, kononnya majoriti orang ramai dah pun bersetuju. Matlamat cyber trooper ni adalah nak manipulasi emosi dan pendapat umum sepantas kilat supaya anda terus percaya dan klik share tanpa fikir panjang. Mari kita bedah 3 contoh ilusi cyber ni. Pertama, berita viral ni 100% benar. Pihak berkuasa sengaja sorok fakta. Kedua, pemimpin X terbukti songlap jutaan ringgit. Ini fakta, tak boleh sangkal. Dan ketiga, berdasarkan sentimen internet, 99% rakyat Malaysia benci dasar kerajaan. Perasan tak coraknya, kenyataan-kenyataan mutlak macam ni direka khas untuk bentuk persepsi palsu yang amat bahaya. Ia nak trik otak anda untuk terfikir kalau semua komen macam ni memang betul lah tu. Padahal ia cuma gema buatan yang dicipta semata-mata untuk memintas akal fikiran kita. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya. Kesimpulan, jangan mudah terpedaya. Perkara paling kritikal yang saya nak anda bawa pulang dari perkongsian kita hari ini ialah kita mesti aktif lindungi pemikiran logik kita setiap kali melayari dunia digital. Jangan biarkan otak kita senang-senang dipintas oleh kenyataan yang dilaung penuh yakin tapi sebenarnya kosong tanpa bukti. Jadi, ini soalan dan cabaran saya untuk anda hari ini. Lepas ni, kalau ada seseorang beritahu anda satu fakta yang kononnya tak boleh disangka lagi, adakah anda berani untuk berhenti sejenak dan tanya, mana buktinya? Saya betul-betul harap jawapan anda adalah ya. Kekallah kritikal dan berfikir luar dari kotak. Kalau anda rasa perkongsian hari ini bermanfaat, tolong tekan butang like, share dengan kawan-kawan dan jangan lupa subscribe supaya kita boleh terus bongkar banyak lagi rahsia macam ni. Sentiasa berfikir sebelum percaya dan kita jumpa lagi dalam penerangan yang akan datang.